Okay Ben, Allahu Akbar. kita dekat Market Terceras ni nak masuk balik NKB Kotong Besar ni. Ni. Apa benda ni? Sekolah ke? SJKT. Sekolah jenis kebangsaan Tamil. Tamil be, besar be. Oh, besar lah. Ni paling besar kat Malaysia ni. Tamil banyak sini be. Berapa ramai belajar dia? Tak, tapi besar lah. Tak ada 14 orang Kan ada aku tengok itu, betul. Ada aku tengok kat mana itu, ada iklan news. Sekolah Tamil tu. Student dia pun Melayu. Ada gelar, ada gelar. Cikgu lagi ramai daripada student. Ada juga kan. Dahsyat kan? Setengah tempat kau dengar tak cukup cikgu, setengah tempat. Cikgu. Kita cerita pasal cikgu ni. Budak-budak ni sampai budak boleh menggogol orang ni. Tak, aku rasa benda ni tak ada masalah. Tak ada kena dengan cikgu. Cikgu jangan sial cikgu. Kau tengok kita Fadila pengsan ni tu dia dengar. Nak salahkan Marina tu lagi aku rasa kesian juga. Kesian lah dia. Awak tu buat kerja kat Putrajaya. Kan siapa-siapa jadi menteri ke apa pun, tapi biasalah. Orang kan bahan dia lah. Tanda kat dia lah. Dia menteri. Dia menteri kan. Tapi betul, of course aku totally agree tak boleh salahkan menteri. Apa jadilah. Tapi mungkin orang banyak salahkan dia punya statement. Ya, macam Zara semua. Betul. Dia tu macam ada orang kata. Okey, baru ni pasal rogol siapa rogol? Cuba cerita sikit. Ada budak perempuan kena rogol dengan budak lelaki 4 orang. Lepas tu dia rakam video, lepas tu dia spreadkan kat internet. Budak perempuan tu berapa umur dia? Form 3 ke tu? Form 3 tak silap aku. Budak lelaki tu Form 5. Nak SPM? 4 orang? 4 orang. Ini pun tak? Ini? Aku rasa ni quarry. Conveyor dia. Dia potong batu one side, dia bawakan ke benda tu. Okey. Pasal tadi kau nampak ada lori masuk tadi kan? Lepas tu nak ambil barang lah tu. King Market Terceras. So, tak, cerita pasal budak tadi tu. Okey. Apa cerita? Kan? Aku satu benda, mula aku kena cerita kat kau. Bila news macam ni keluar mula sekali apa aku rasa kan? Apa kau rasa? Aku rasa pun dia. Kenapa? Budak-budak nakal sekolah lain, dia orang tak nak kalah tau. Asyik. So tiba-tiba baru semalam tak silap aku cakap kat baling pula jadi. Dia sama juga. Semua tak nak kalah ni. Semua tak nak kalah. Kata budak Melaka buat macam ni kan. Kita tak tahu kita petang punya penangan pun. Hampa dah tahu. Kan? Kan? Dia pun nak macam tu juga. Alamak. 4 lawan 1 dah ada video. 4 lawan 1. Ni mana Kedah? Kedah baling. Yang Melaka berapa lawan 1? 4 juga. 4-1 juga. Aku tak tahu lah kenapa macam tu. Sekarang draw lah. Dia kena 4-1 lah. Kita dengar Perak lah. Yalah, kita tak nak lah jadi. Yang jadi kau cakap copycat lah. Pasal copycat ni satu benda yang sifat kira tak nak kalah punya benda. Kompetitif lah. Sifat kompetitif tak nak kalah ni bukan dalam konteks yang betul aja. Dalam konteks yang tak betul pun dia ada. Yang Kedah tu SPM ke? Tu aku tak sure. Pasal apa? Aku ingat dulu dah lama dulu dah ada kes apa cikgu kena baling ke apa something. Lepas tu tak lama lepas tu dekat Kelantan ke kat mana ada kes cikgu punya kepala kena baling dengan basuh bunga daripada tingkat atas. Alamak. Pasal boleh mati je babe. Memang boleh mati. Tapi ini benda tak nak kalah punya lah. Pasal kau tahu news ni jadi sama juga dengan kes budak kena tikam tu. Kau tahu berapa kali budak tu rodok yang perut dalam perempuan tu? 200 kali. Ini baru jadi dekat bandar utama tu? Dekat bandar utama tu 200 kali budak tu punya perut kena rodok. Ayo. Memang takkan boleh hidup punya lah kakak. Habis dah tu segala usus dah jadi. Allah. Dia tengokkan pisau-pisau tu. Tapi yelah, kita tak risau ke jadinya ada copycat juga benda jadi. So aku rasa langkah tegas sekali benda sekarang ni yang paling cepatnya sebenarnya ialah kalau macam aku dengar siapa ketua pengarah pendidikan ke apa ke cakap guru besar tu dengan cikgu disiplin dia dipindahkan. Aku rasa benda tu tak ada kena-kena pun. Ini bukan pasal ada orang langgar SOP pun. Ini ada orang buat benda yang unpredictable. Betul? Faham tak? Budak ni budak senyap. Budak ni budak bukan budak jahat pun. Bukan budak yang duduk kat depan tembok sekolah atas motor rem enjin. Betul? Bukan. Ini jadi budak mana ni? Betul? Dia cakap dia cinta kat Amoy tu. Amoy tu kata Concang tak suka dengan kau. Kau lah. Hidung tak mancung. Tak mancung ke apa ke. Aku tak tahu apa dia cakap. Besok tu datang dia tikam je. Nampak?
kita tak tahu hari-hari rumah dia dia dah print gambar budak perempuan tu kat dinding, hari-hari temai bayang cakap seorang-seorang. Dan mungkin dalam fikiran dia perempuan tu pun balas balik kat dia, aku ceritakan kau abang, dia tanya kan. Abang aku tak tahulah kan. Ya, tapi maksudnya benda dah jadi kes gila bayang. Lepas tu dia cinta ditolak. Kan? Lepas tu macam-macam lah kan. Aku cakap kau, benda ni berjadi bukan kat apa? Tak, okey, saja kita setuju bukan masalah sekolah lah. Ni bukan masalah sekolah. Ini masalah mental sebenarnya. Ini masalah jiwa budak tu. Macam mana budak tu boleh jadi mental? Dulu kita tak dengar macam ni. Dan dia pada aku penting sekarang ni kan. Aku rasanya antara benda-benda budak perempuan tu kena jaga-jaga. Bila ada orang jantan cakap, aku ceritakan kau aku suka kau lepas tu tengok pula dia ni pula jenis senyap, jenis macam katak sikit kan, tak cakap dengan orang ke semua kan. So aku rasa kan perempuan-perempuan dia kena cakap dengan cikgu disiplin. Cikgu, budak ni dah approach dia dah reject benda tu, adakah saya akan dibunuh? Jadi cikgu kena lagi jagalah. Panggil budak lelaki tu, kau cakap ni kau cinta kat dia ni janganlah dia bahan pergi gelak kat assembly ke dan kelas pula benda tu. Abang, suka ke Amir lah, dia gantung diri kalau tak guna budak tu pun. Tapi pada aku penting dia, mungkin lepas ni bila ada orang luarkan perasaan, budak perempuan ni kena report terus kat sekolah. Mungkin lah. Semalam aku dia tanya bini aku memang dalam pendidikan so dia kata memang in fact sampai sekolah rendah pun dia nak suruh tak cikgu kaunseling. Dia tu. Tapi cikgu kaunseling kebanyakannya bukan tak di-train betul-betul. Dia suruh tak je kau kena ada macam tu lah. Yes. Sekolah kena ada. Dia benda tu takkan muat untuk orang kata apa, melepas batuk kata lagi tu tak jadi pun. In fact yang cuma ada juga orang yang makin bercakap, kalau aku tengok dalam social media banyak juga orang cakap pasal sekarang kita tak ada, ini banyak like lah, tak ada SRP, tak ada PMR. Betul. Aku tak setuju dulu government pergi apa abolishnya SRP, PMR, apa lagi UPSR pun. Pasal kita budak-budak jadi tak ada haluan. Lepas tu minat pergi sekolah pun dia jadi boring. Aku rasa benda tu jadi pening kepala cikgu kau tu. Tahu tak kan? So aku rasa dulu lah masa kerajaan aku tak ingat tahu bila dia start abolish benda ni. Tapi pasal pada aku benda tu berpandangan pendek lah. Pasal dia tak fikirkan efek ni. Tapi sebenarnya benda tu dia ada kat pendek dan panjang. Tapi kat overseas banyak yang diorang nak get away from exam. Kat overseas memang banyak dia tahu. Okay, kita ni bila cerita pasal overseas, cerita pasal Finland, cerita pasal benda, kita ambil part tu tapi kita tak ambil semua. The whole thing, betul. Itu yang susah. Bila kita ubah kan. So benda orang tu pening jadi. Kat sana budak tak pakai baju sekolah. Kat sini kita belajar budak macam apa doktrin apa macam tu lah. Tak, aku sebenarnya yang aku tak tahu kalau at least kalau sekolah rendah macam anak aku pun, anak aku pun ada duduk kat sana lah. Sekolah kat sana. Aku tak tahu kalau boleh lah. Kalau boleh tak payah pakai sekolah je. Memanglah. Jadi dia agak menyenangkan. Tapi kena kemas. Tapi kena tak ada tulis benda-benda mengantik. Betul lah. Tak pun kata senang macam ada tulisan pakai baju macam plain white je kan. Macam tu lah. Yes. Ada collar ke tak ada collar, fleksibel lah. Jadi orang tu apa yang dia boleh pakai je lah baju kat sekolah kan. Aku dah dengar apa tu, aku ada baca buku Mat Sabu kan. Dia kata masa dia kecil-kecil bapak dia miskin lah. Masa raya ada satu kali tu bapak dia kena decide nak beli baju sekolah ke nak beli baju raya. Masa raya. Setelah bapak dia kata dia boleh jual baju sekolah. Yelah, itu lagi penting. Tengok dekat kampung tu ramai orang masa beraya semua kerja sekolah je. Dekat Kedah. I mean, to that extent lah. I mean, kalau kita boleh buat. So aku duduk kat sana, kenapa kita kena ada macam ni Kenapa kena pakai tie Kalau sekolah menengah mungkin I don't know. Tapi kalau boleh di-simplified certain things. Ada yang pakai itulah. Ni kalau boleh lah. Yelah. Benda yang boleh menyenangkan bapak lah. Dekat sana pun macam tak ada protect semua. Okay, aku malas nak fokuskan yang berdalah ni lah. Mana yang boleh kita buat. Tapi aku tahu macam dekat Malaysia ni konteks, KPM ni quote-unquote banyak birokratik. Dia nak cukup kontrol. Betul. Itu sikit sebanyak menimbulkan banyak stres pada cikgu. Banyak penumpang garut dia nak minta. In fact kata kalau boleh budak datang lambat kena key in, kena hantar kan. Padahal aku cakap kalau datang lambat tu bukan budak tu datang jalan kaki pergi sekolah ke lambat bas. Bapak-bapaknya lambat. Aku cakap hantar. Kau pergilah nak rotan kan awak tu rotan bapak dia aku cakap. Tapi aku cakap kau kena tengok kat macam nak rotan bapak pun boleh tengok. Macam member aku
mak dia macam bini dia kerja nurse, kadang balik lambat. Kau nak sekolahkan anak 3 orang lelaki, aku tahu macam kau mungkin dah biasa kan. Aku kata bersilat babe, nak hantar nak pagi-pagi sekolah, nak menyiapkan baju sekolah petang lain, dia punya makanan lain. Macam kadang, tapi aku tak nak lambat. Tapi masa aku ada sengam, takut kita susah lah. Kita nak aku setuju. Dan ada kat orang cakap yang tu, dia kata boleh tak kalau buat sampai ke petang ke, masukkan sekolah agama ke, buatlah moral ke, didik ke apa, I don't know. Betul. Dan sorry aku cakap banyak. Pada aku sebenarnya kan, masa sekolah rendah kan, ada 2 benda belajar yang penting. Satu tu macam mana kau nak kuatkan karakter budak. Betul. Okey, satu lagi asasiah. Betul. 2 benda tu yang penting. Baca dan mengira tu standard yang ada. Tak payahlah nak pergi sampai teknikal. Kan? Kenapakah ayat ni salah ke? Kenapa ni semua? Itu tu benda butuh teknikal ni. Budak ni bukan nak belajar dari cikgu. Dia belajar nak baca buku. Dia belajar cara nak absorb. Kan? Dan kita kena latih budak supaya minat sekolah dan supaya suka mentelah. Dan kalau boleh ceritakan benda apa dia baca. Betul. Kan? Kau bayangkan kalau kita dapat apa yang tu. Oh, power dah kita. Tapi dia tak ada. Aku cuba ajar, tolong anakku minta homework dia tu kan, maths lah. Anakku sejak 2 je, aku nulis susahnya. Aku tak susah. Itu pasal macam itu pasal satu benda pasal aku lemah lah. Tak, bukan satu je. Aku pun pernah ajar anak aku masa di sekolah rendah. Aku rasa setengah benda tu tak patut masuk pun. Ya, contohnya bila masa budak tu baru dah ajar apa. Kau pada bacaan dia dalam contohnya dalam belajar Quran dengan apa ni, dia tanya hukum-hukum. Hukum-hukum bacaan ni macam ni apa semua benda yang quite technical. Bukan suruh budak tu baca. Betul. Tapi suruh uraikan. Kau rasa benda tu tak kena lah. Pasal budak ni bukan dia nak belajar baca betul, bukan dia nak kena uraikan macam. Betul. Yang orang besar pun dah tak ingat benda tu pun tak ada apa-apa pun. Lagi satu, kita cover banyak tapi ini yang masa aku beri kayu lah. Aku dah macam satu artikel, tapi kita punya pemahaman foundation tu lemah. Jadi kita tak boleh nak expand apa yang kita faham. Kita baca surface je. Okay, pada karakter development tu penting. Aku pernah jadi YDP sekejap masa dekat sekolah rendah anak aku lah kan. Aku memang waktu terlebih semangat lah. Aku memang semangat. So budak yang anak aku masa sekolah dekat UK tu, sekolah rendah macam orang Melayu, budak kata yang orang Malaysia duduk kat sana, boleh kata 110% budak suka pergi sekolah. Budak menangis nak pergi sekolah. Itu yang kita nak. Tapi cuma bila aku tanya cek-cek balik, rupanya banyak ini budak sekolah rendah. Bila sekolah menengah ada masalah sikit, ada kes bully sikit lah. Tapi itu hak lain lah. Tapi anakku semua. Tapi pas sekolah rendah tu beautiful. Suka sistem tu cantik. Pakai baju bawa pun nak bawa bekal. Kalau tak nak tu bawa je, beli je makanan kat sana, bagi £1. Itulah dia tu dia punya. Tak, my point ni masa aku balik, satu benda yang aku suka kat sana, aku cuba nak bawa masa KDP ni. Aku nak mencadangkan, boleh tak kita appreciate kalau budak tunjukkan nilai akhlak yang baik. Kita masa tu kat UK pada panggil Star of the Week. Kalau budak ni buat satu benda, macam cikgu nominate kan, kita buat satu sistem. Kau tampalkan muka budak tu dengan apa yang akhlak dia buat. Ni buat benda yang tanpa disuruh, macam dia petik sampah, macam dia tolong budak lain. Ada benda-benda kau nampak benda ni bagus, kau nak naikkan benda tu akhlak. Kau tak perlu bagi hadiah apa aku cakap. Kau bagi je sijil banyak-banyak, kau tampal stiker kan. Budak suka balik rumah saja. Apa? Kau tunjuk muka dia, letak naik ke assembly. Kalau buat, aku nak cakap buat macam billboard, aku cakap buat tu. Tak, tiap minggu bagi orang apa akhlak dia yang bagus. Aku tak kisah pun anak aku tak feel. Jadi akhlak anak aku baik. Itu yang aku rasa aku cuba. Tapi kau tahu berarti sekolah dia kira masa tu kita YDP ni cari duit je. Benda tu tak nak buat pun. Mahalah itu lain. Benda tu kena datang pada atas. Benda tu kena datang daripada sistem punya benda. Itu maksud aku boring. Kita sendiri kat sekolah nak buat susah. Aku dah cadang kau buat macam ni yang kau panggil cikgu masing-masing, kau buat satu sistem. Kita naikkan nilai yang masa tu. Aku nak benda tu. Tapi tak apalah, masa Covid aku tak dapat. Tak apa. Tapi benda tu dah betul lah. Benda tu itulah benda yang missing sekarang ni sebenarnya. Ya tak? Dan kita dah risau kenapa budak ni kena buat macam ni. Dan lepas tu sekarang ni orang nak cerita, kembalikan balik PLKN lepas sekolah. Betul. Daripada awal. Lagi semalam aku tengok Dr. Jason Young yang pelawak. Dia kata salah satu kita baik dulu. Kau tahu pasal apa? Dia kata ada Mr. Agis, kita ada Mr. apa? Yang Kelantan baik kau tu. Bujak tu.
Siapa? Kelantan kena ban. Dia kena ada cikgu macam tu. Betul. Dia kena display yang kau tengok rotan tu, kau tengok budak ni. Dia macam yang benda tu dulu ada. Dulu kita boleh rotan budak. Semua orang boleh okey, sekarang tak boleh. Baru ni ada cikgu kena masuk court pasal rotan. Betul. Aku tak tahu benda tu news tipu ke. Okey, lagi satu benda yang betul, yang rogol bukan sekat rogol dia kan. Rogol dalam kelas dan dia record. Record dan dia sebarkan. Pasal apa? Dia nak jadi proud benda tu. Tak, dia nak buat konten. Dia nak jadi popular. Tak pula dia ada Telegram yang kita boleh buat duit macam ni kan. Itu yang aku rasa Aku rasa duit tak ada. Aku rasa dia tak kisah. Aku rasa dia nak jadi famous kan. Patut tak apa, tapi tak apa. Sepatutnya orang macam ni biar dia famous dalam penjara, merepot terus kat sana. Bagus. Yang Fadila tu tak tahu macam mana dia silap cakap apa semua. Pada aku dia silap cakap sebab ada orang pun patut biar dibenarkan semua. Tak boleh. Tak tahu lah. Kau tak boleh cakap benda macam tu. Ada. Kalau kau tak nak cakap benda-benda yang tu, kau cakap kita akan biarkan kepada sistem pengadilan kita. Betul. Cukup. Tak payah kau nak cerita budak-budak ni pun ada masa depan. Budak-budak ni pun perlu buat SPM. Alamak. Tak kena. Orang tengah marah. Kenapa kau nak cakap benda macam tu contohnya? Aku tak tahu kenapa exactly apa dia cakap. Betul. Sebab aku tak dengar apa dia punya respon betul. Tapi aku tahu ada somebody cakap kata patut bagi budak tu buat peluang juga untuk SPM. Dia tanya soalan ni, dia jawab. Tapi orang pick up benda tu je lah. Mungkin benda lain dia jawab. Maybe sebab pada aku tak kena. Tapi tu dia sepatutnya kalau mature tu season politician orang cakap kita serahkan benda tu benda lain, kita serahkan apa yang betul. Kita akan pastikan tindakan yang sekeras-kerasnya akan diambil sekiranya mereka bersalah. Orang suka dia tu. Kau tak boleh kata benda tak. Jadi bila dilayan soalan mungkin reporter ni, dia sudah kena bahan lah. Habis lah. Syukur lah macam aku rasa. Tapi aku nampak Mazli dia backing Fadila banyak. Dia baik. Dia bagi ambil. Mazli baik. Itu pasal aja. Tak. Cuma kalau dia jadi, mungkin dia tak jawab macam tu. Aku rasa dia pernah jadi kena yang ingat yang sekolah kasut hitam dia kena. Kasut hitam okey. Sampai sekarang dah semua suka. Aku pun suka. Tak. Politician yang melawan dia je yang melekehkan benda tu. Parents suka. Macam Syamil cakap, dia kata padahal orang Muhammad dia cakap 10 benda. Tapi orang pick up yang orang faham kasut hitam dia. Itu low hanging fruit. Orang belasah benda tu. Tapi macam kau cakap, semua parents suka, tak payah pasal kasut. Senang. Dan aku rasa aku ingat lagi cakap anak aku balik sekolah kasut baru sehari pakai dah macam pelacan kat rumah dia. Kan? So bila benda kasut hitam ni aku memang respect. Pasal berpuluh-puluh tahun orang tak boleh fikir benda simple ni. Dan benda tu tak kacau pun kau punya disiplin. Orang tu kan? Apa benda kau rasa bangga sangat? Kasut warna putih. Kalau macam tu seluar putih kan lah. Kenapa seluar biru? Kan? Pakai seluar pendek putih. Seluar pendek kena putih contohnya. Ataupun seluar panjang putih. Semua putih contohnya. Kasut putih, semua putih. Itu macam collect lah tu. Kasut kita hitam. Kasut hitam? Kita dah pergi dengan jumpa pandangan jauh dah lama lah. Alamak. Daripada zaman dulu lagi kita dah set kasut hitam. RJ Wilkinson lah tu. Ingat putih. Apa tu? Okay, tak apa. Okay. Yalah, tapi dia mungkin kena. Tapi Zara yang tu dia tak kena, dia lambat bagi action. Ada few thing aku rasa dia tak kurang diam. Bila orang tanya, macam Rafizi pernah cakap, dia jegil lah dalam kabinet. Dari situ aku rasa dia kurang sikit lah. Yes. Tak, aku rasa part tu pun dia siap kena main sekarang. Contohnya ada paper-paper tertentu memang saja ambil muka dia masa mata terjegil. Because bila bercakap video, dia rakam, lepas tu dia akan slowly check balik muka part mana muka buruk sikit. Macam ni mata tengah sengit, mulut tengah sengit lah. Dia ambil muka je tu. Dan ini sokaban-sokaban yang jahat lah pada aku. Orang dia suka dia letak muka paling cantik. Jangan baik yang tu dosa baik. Macam ni lah. Mana orang kisah dosa. Itu pasal orang ni lah. Orang ni. Bukan aku kisah dosa. Okay, ramai orang kisah dosa. Tapi aku rasa orang yang dalam press yang purposely dia ambil muka orang tu tengah posing, tengah buruk, mata terjegil, mulut tengah buih ke, aku rasa benda tu zalim. Yalah, kita kena kita buat ni tu untuk mendidik kawan-kawan kita. Jangan bombarkan kau. Tapi cuma spotlight dia tak bagus lah. Dia banyak aku dengar dimaki kan Fadila ni ada orang dimaki. Yalah. Tapi bahaya bila politik, bila kau cakap buruk pasal orang, kau kena balik. Satu benda lagi, apa-apa statement you kena fikir dulu. Orang lanyak balik macam mana. Kau ada pegawai berapa orang, bincangkan dah. Bila benda nak jadi kan, dah fikirkan dah situasi. Contohnya kan, scenario planning kan. Kalau orang tanya ni, apa patut jawapan YB. Kalau orang tanya ni, apa patut jawapan YB.
Kan? Jadi tak adalah kau kena bahan senang-senang. Every time kau buka je mulut tu, pam, kena bantai. Okay, kita tak kena. patah balik, kita conclude. So apa conclusion kau pasal kes masalah Conclusion macam aku cakap lah, masalah sosial agak berat lah. Masalah sosial sekarang ni satu benda, aku rasa benda ni memang kena start dia memang pada sekolah rendah. Benda ni tak ada shortcut. Okay. Pada sekolah rendah memang kita kena kuatkan sasiah, kuatkan hati budak. Jangan cepat sangat koyak. Jangan cepat suruh tu sikit nangis, suruh ni sikit tak nak, manja, lembik. Tak nak, hati kena kuat. Hati kena jadi fighter. Tapi sasiah pun kena baik. Sasiah kena baik. Kau duduk depan sekolah setengah-setengah tempat, kau dengar perkataan-perkataan budak ni panggil kawan dia apa. Oi bodoh. Kawan pergi jawab, yes. Kan, mak bapak tepi tak kisah tau. Relax kan. Oi. Lepas tu macam-macam. Okay, sekolah rendah je baik. Lepas tu sapi kena balik. Lepas tu yelah, supaya budak-budak ni pengisian masa kat sekolah tu ada, dia tahu apa benda dia nak buat. Bawa je lah balik exam mana yang dulu ditinggalkan tu. Pasal apa, kalau kita ni cakap kita nak ikut West contohnya, yang diorang dah bergerak daripada exam kan, tinggalkan benda tu, kita kena ikut lah yang lain dia juga. Apa sistem diorang buat kan, A to Z lah kan. Bukanlah suruh budak makan babi, tidak kan. Tapi benda-benda lain lah. Apa benda lain dia kan. Lepas makan dia cuci pinggan ramai-ramai ke kan. Aku dengar dekat Jepun, diorang punya masak, sediakan makanan, basuh budak tu sediakan makanan. Yes. Ada tempat lain pun dah dengar. Bukan Jepun je, aku dengar. In fact, bila dia pergi makan sayur tu, dia cakap sayur ni bagus untuk apa, kenapa. Daripada kita selalu duk si kecoh-kecoh pasal benda lain. Budak rambut panjang, kadang-kadang budak takut nak pergi sekolah sebab apa? Alamak, cikgu marah nanti rambut panjang tak sempat nak potong kan. Kita suka benda yang tu. Sedangkan kita duk puji-puji pendidikan kat Finland ke mana-mana yang lain yang kita kata first world punya benda ni, yang terbaik ni, diorang tak peduli pun benda-benda remeh-temeh ni. Tak ada. Rambut you panjang, rambut you tebal, kau nak rotan budak. Budak lambat sikit menggigil takut. Kita suka benda macam tu. Pasal benda-benda kita seronok. Macam sikit-sikit kapirkan orang. Macam tu lah kan, hukum betul tak? Kan itu susah. Cerita panjang. Okay. Apa lagi? Okay, aku rasa kena ada disiplin, kena ada sasiah kena kuat, kena adab. Ada periksa kena buat tak? Periksa kena buat. Disiplin rotan kena ada. Budak cukup perkataan babi ke apa semua tu, rotan aja sepuas hati. Tak pun kuasa cakap dia. Saya budak baik banyak-banyak kali lah. Saya budak baik banyak kali. Tak pun panggil mak bapak dia, suruh rotan anak dia depan budak-budak lain. Lagi bagus. Bukan cikgu buat, mak bapak sendiri buat. Cikgu kena rotan, mak bapak dia suruh pakcik rotan anak pakcik. Aku ni budak Jepun, masa habis je rehat, diorang akan bersuh kelas. Bagus, itu memang bagus kan? Tapi budak kat sini dengan mak bapak marah, anakku bukan cleaner, kan Indian. Tak apa, kau hantarlah anak kau sekolah international. Hantar sekarang. Biarlah kalau anak kau bukan Indian, kau kaya kan, kau hantar anak kau sekolah international. Biar orang lain settlekan, basuh semua. Tak kisah, ramai orang kaya pun sekarang kan. Biarlah cakap tak ada duit lah, mahal lah itu ini semua kan. Makan pemahok Mahal berapa? Yelah, daging-daging mahal-mahal kan. Orang kan selalu upload, hari ni I makan wagyu kan, hari ni I makan tomahawk. Tapi nombor 2 aku cakap memang betul pada SRP. Aku nak tambah satu je lah. Aku rasa banyak juga yalah, akhlak ni pada rumah. Jadi kalau boleh bapak kena ambil lebih juga jangan bagi pada cikgu. Tengok anak bapa pun asyik main game je, tengok Korea je. Bagusnya budak-budak ni mak bapak hantar sekolah, semua tinggalkan deposit juga. Kau kena anak kantoi mencarut, potong RM50, 5%. Kalau sekejap kan, biar masuk tabung. Masuk tabung kan, sekolah ambil. Betul? Kan, ada muka. Kau kaya kan? Tapi cuma kita kena satu fikir juga lah, yang aku rasa takut orang macam kita lah, kebanyakan yang akhlak kurang sikit ni bila orang yang miskin sikit kurang kan. Macam bapak sibuk ke kan, kerja Grab kan. Tak ada masa untuk anak. Aku rasa itu kadang-kadang mana yang tercicir ni kita kena tolong mana yang boleh lah. Yalah, betul. Tapi mana yang ada tu kena didik lah. Didik dulu. Jadi kalau kita pun teruk, takkan nak expect anak kita baik. Betul. Itu je. Kalau kau susah, kau hantar je anak kau sekarang. Tapi cuma sekarang ni aku tengok the trend is yang tak betul ya, orang
membahan pasal, bukan pasal nak tengok benda betul, tapi pasal nak mempolitik. Itu tak patut lah. Itulah. Aku boring sikit politik ni. Aku boring. Semua benda kau nak pusing dengan politik. Semua benda nak kat situ aje. Macam tak ada benda lain lah nak buat. Kan? Tapi kalau orang politik, kalau tak cakap politik, cakap apa? Cakap benda lah. Kalau kau nak cakap pasal kau nak bagi benda yang membina tu, tak apa. Kan, contohnya. Kan, ini kau pun sebenarnya part of the problem. Kan, contohnya kau lah adalah kerajaan yang masa itulah dibatalkannya segala SPM, apa PMR, apa semua benda ni. Kau tak payah cakap banyak orang macam ni. Pasal diorang ni antara buat isu paling besar sekali kat budak kita sekarang. Betul. Minat belajar pun dah tak ada lah. Ini dah cerita dah panjang. Okay Ben, just conclude kan untuk benda yang sekolah ni. Belasah. Kau nak belasah, kau nak apa, kau like, kasi komen, kasi share kawan-kawan. Tolong kawan baik. Kita buat benda baik ni. Alright, Assalamualaikum guys. Peace.